Dengan lidah itu ia menedahkan rahsiamu di depan khalaiq, sekalian makhluk. Allah SWT berfirman, yauma tashhadu arjuluhum alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu, yakni hari kiamat, akan bersaksilah ke atas kamu segala lidahmu, tanganmu dan kakimu, dan apa kamu perbuat di dunia. Allah berfirman lagi, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, yakni hari kiamat, kami akan kunci mulut-mulut mereka dan akan bercakaplah kepada kami tangan mereka, dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka telah perbuatkan. Sebab itu kita kena memelihara anggota kita daripada sebarang pelanggaran, kecurangan dalam melanggar syariat, kerana setiap anggota kita akan berbicara di padang mahsyar kelak. Bermakna nak kautim pun tak boleh dah tu. Wahai si miskin, kita ni lah yang dikasihi, kesian. Maka jagalah sebaik-baik seluruh anggotamu, khususnya anggotamu yang 7, kerana pintu neraka itu 7. Apa 7 tu? Ain, mata, al-uzun, telinga, wal lisan, lidah, wal batan, perut, wal farj, kemaluan, wal yad, tangan, 2 tangan, wal rijl, kaki. Ini 7 anggota. Sumber nak dapatkan pahala 7 anggota ni, nak dapat dosa pun 7 anggota juga. Mata melihat Al-Quran dapat pahala, melihat Kaabah dapat pahala. Kalau tuan-tuan buat umrah, pergi buat umrah, dah penat tawaf, dah penat solat, baca Quran, duduk tengok Kaabah je pahala tu. Lihat Kaabah pahala, lihat masjid berpahala, lihat wajah ulama berpahala, lihat wajah orang tua berpahala, lihat Al-Quran berpahala. Tapi dah tahu tengok Quran berpahala, jangan tak baca pula. Baca Quran tu. Kita tengok Al-Quran tu, baca tidak. Apa saja kita lihat yang benda baik berpahala. Tetapi kalaulah seandainya melanggar perintah Allah, melihat kepada maksiat, maka itu akan diperhitungkan. Mata, telinga, nak dapat pahala, sumber pahala daripada telinga tu, mendengar ayat Quran, mendengar ceramah, mendengar tausiah. Dengan umpatan dapat dosa pula. Lidah berzikir, membaca Quran, amal ma'ruf nahi munkar, berdakwah, berpahala. Mengata orang memfitnah, dosa pula. Tangan pegang Quran, berpahala. Membantu, menghulur bantuan, menderma, bersedekah, berpahala. Tapi kalau mengambil yang haram, berdosa. Menyentuh yang haram, berdosa. Kemaluan, kalau berzina, liwat, berdosa. Tapi kalau memenuhi hajat keperluan suami isteri, maka berpahala. Kaki, langkah ke masjid, berpahala. Tawaf, berpahala. Tetapi kalaulah melangkah pada tempat maksiat, berdosa. Jadi pandai-pandailah kita menjagai anggota kita ini, kerana setiap anggota ini akan berbicara dengan fasih, lancar, tak terlindung pun, tak tersasul pun. Macam kita ni kadang-kadang cakap teragak-agak juga, terfikir-fikir juga. Tetapi kalau anggota yang 7 ini, dia akan fasih dalam berkata-kata. Wahai si miskin, maka jagalah sebaik-baiknya seluruh anggotamu, khususnya anggotamu yang 7, kerana pintu neraka itu 7, dan telah ditentukan setiap pintu itu untuk dimasuki oleh kumpulan yang telah melakukan perbuatan maksiat. Dan salah satu di antara 7 anggota itu apa dia? Badan. Anggota badan itu apa dia? Itu mata, telinga, lidah,
perut, kemaluan, tangan dan kaki.